Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok tanda sama-sama berkenaan dengan bacaan surah Yasin kita ni, insya-Allah. Jadi kita kembali kepadanya ayat berkenaan dengan yang ke-13 sehingganya 27, ataupun daripada awalnya ayat, daripada ayat pertama sehingganya 12 dan 13 sehingganya 27. Sebenarnya jadi di antaranya 20 ayat dulu, 1 sampainya 12 kita duk bicara berkenaan dengan iaitu bacaan dan ataupun lebih kepada tempat berhenti. Itu tanda-tanda. Kemudian daripada situ, daripada ayat yang ke-13 sehingganya 17 kita berkenaan dengan iaitu ra. Betul tak? Lebih kepada ra. Baik, kita cubalah daripadanya awal Yasin tu, ayat yang kedua kita pergi sikit, kita berkenaan dengan bacaan sedikit. Kita lebih kepada situ pula lah. Ambillah ayat yang pertama Yasin tu, kita dah bahas dah ayat yang pertama tu. Baik, kemudian kita mula dengan ayat yang kedua, 3, 4 sehingga sampai 27 dalam bentuknya baca. Dalam bentuknya baca lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. InsyaAllah jika kita baca sama-sama pagi ni lebih kepada bacaan tahqiq. Bacaan tahqiq, bacaan kita ni ada 5 cara. Tapi cara yang kelima tu kita tak mau. Dari segi qura' lah, dari segi orang baca. Jadi kalau kita nak bacanya orang yang mengaji dan orang yang mengajar, maka kita ambil kaedah tahqiq. Baca dengan satu jelas begitu. Sebab adanya tahqiq, tartil. Selepas tu lupa pula dah. Apa dia? Yang ketiga, tadwir pada sudah. Semula tahqiq yang pertama, yang kedua tartil, yang ketiga tadwir, yang keempat tahdid, yang kelima zamzamah. Itu dia. Sekali lagi ulang. Yang pertamanya tahqiq, yang keduanya tartil, yang ketiganya tadwir, yang ketiganya tahdid. Tu tahdid. Yang kelima zamzamah. Zamzamah ni lari tajwid bacaannya, itu tak mau. Zamzamah lari tajwid. Nombor 5 tu sehingganya rusak bacaan tajwid, zamzamah. Yang tu tak mau dari segi orang bacaannya. Okay. Tahqiq yang nombor 1 itu baca dengan cara orang yang mengajar dan juga cara orang yang belajar. Kita nak belajar, bacalah cara tahqiq. Kalau kita nak mengajar, jugalah baca tahqiq juga. Panggil apa dia? Sebuti. Sebut sebiji makrak dan sifat Allah punya. Boleh, ia bukan cara dengan bentuk amal ibadat. Kalau kita nak beramal ibadat umpama tadabbur, kita baca dengan tartil. Tapi kita ni tadabbur, kita ambil dalam tahqiq sekali. Boleh faham gambaran dia tu? Kita ambil betul tahqiq sekali. Tartil tu orang buat tandingan, orang baca nak buat amal ibadat, tadarus. Tu panggil tartil. Faham tak tu? Mana orang yang dah pandai baca lah kalau tartil tu. Kalau orang tak pandai baca lagi, tahqiq. Itu dia.
Kita ni mukminat ni lebih daripada pandai baca. Tanya boleh? Tak tahu juga. Tak boleh? Tak tahu juga. Sudah. Dua situ. Kemudian yang ketiga, tadwir. Tu yang ketiga tu. Apabila tadwir yang ketiga ni baca, panggil apa baca dia? Baca lebih kepada pertengahan baca solat maghrib, solat isya, solat subuh, seperti mana imam-imam baca tu lah, tak laju sangat, tak slow sangat, berpada-pada lah. Tu begitulah tu, boleh rupa dia. Selepas tu tahdir yang keempat ni iaitu bacaan yang laju cepat seperti orang hafazan, hafazan Quran. Sebab nak cepatkan habis, jadi baca dengan secara cepat. Nampak gambaran dia? Tu situ. Maka yang kelima, zamzamah. Apabila bentuk zamzamah ni lari kaedah makhraj sifat dan tajwid, kaedah idgham semua lari. Boleh faham kita tu. Jadi apabila di situ seperti mana kita bahas dulu zat sifat yang ada, zat sifat yang kata tu ada hak zati, hak aridi, ingat tak? Hak zati, hak asli tu ada bagi dua, hak aridi tu bagi sebelah, ingat tak? Semua dah tulis dah tu, semua dah tulis dah. Pokoknya sebut biar nampak gambaran. Tak apalah. Dia ada hak lawan tu, ingat ada hak lawan, ada hak tunggal, ada hak aridi. Tu hak aridi. Nampak gambaran dia nah. Sampai situ dulu, tak apa. Cuba tengok, kita tengok ayat Al-Quran pula. Kita tengok ayat Al-Quran. Jadi istilah di sini iaitu kena kepada ayat yang pertama. Kita baca dulu, kemudian kita pergi ayat yang kedua. Boleh? Sama-sama lah kita. Boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, kita ambil daripada bismillah sikit. Jadi ingat, yang kita nak sentuh pagi ni bacaan ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-20 berapa tadi? 7. Kita nak berkait dengan masalah yang kita tangguh minggu lalu, iaitu berdasar kepada sifat aridi. Ingat, sifat aridi ni mana bunyi suaraan bacaan kita yang baru datang, bukan asli. Ya, nah? Kalau kita tak baca, dia tak bunyi. Apabila kita baca, dia bunyi, tapi bunyi ketika kita menjadikan hukum tu. Itu aridi. Dia bukan yang asli. Yang hak zati itu asal. Yang hak aridi itu baru. Berapa dulu kita bahas? Sudah pula ada 11. Yang pertama idgham. Ingat tak? Jadi cuba kita cari sama-sama. Yang pertama idgham, yang kedua
Fa yang ketiga, iqlab yang keempat, izhar yang kelima, sabtah yang ke-6, harakah yang ke-7, sukun yang keempat, apa dia? Tafkhim. Tu tafkhim. Apa dia tafkhim? Tebal. Baik, selepas tu tarqiq. Ni tipis, lawannya tebal, lawan tipis, ingatlah. Selepas tu mat. Selepas tu waqaf. Selepas tu habis dah. Laf dengan wasal. Wasal apa dia? Wassalamu. Ya tambah pula dah. Ya Allah, Allah ikut dengar ya. Mana semua berapa? 11. Allah latih semua. Laf dengan waqaf. Selepas ada waqaf, wassalamu, dia tambah pula dah. Baik, mana 11. Jadi kita baca dengan baik-baik lah. Apabila kita baca aridi 11, kita kena ingat idgham, ikhfa, izhar, dan baru pada iqlab, lagi saktah, lagi harakah, sukun, tafkhim, tarqiq, mat, waqaf, wassalam. Tambah tadi kan? tambah juga. Baik, kita baca dengan bismillah tadi. Kita cari 11 tu ada di mana? Di sini kita ambil kaedah satu-satu. Jangan kita ambil banyak satu lagi pening. Dan takut-takut Allah tanya idgham lagi, mak fara'i lagi, mak tu lagi, mak ni takut jadi pening. Boleh faham? Yang boleh baca dah lah. Kita ambil satu lagi gambarannya. Baik, supaya kita pergi sama-sama. Lambat pun tak apa. No. Bukan kata tadabbur satu hari habis dah. Bukan kita itu. Sebab kita nak tadabbur hari-hari. Baik. Mudah-mudahan tadabbur kita apabila kita baca di rumah bila masuk salah tak apa, sebab kita masih belajar tadabbur. Jangan kita rasa dah, bila kita rasa dah, bila kita tadabbur seorang salah, ya buah dah tu salah. Baik. Semula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang baru datang, tengok dulu. Ada sebelah tadi. Nak tanya di bis. Tadi ada. Ada kata yang aridi, salah satu daripada 11. Sudah. Yang ni yang kita nak cari ni. Bis. Ada tak? Cuba tengok. Abang pun tak bayang kot bismillah ni. Cepat. Ada. Kita kata tadi, cuba tengok satu dulu. Bis. Betul? Ada tak idgham? Idgham ni makna memasukkan huruf satu kepada satu huruf. Tak ada lah. Baik. Kemudian pula ikhfa. Ada kata ikhfa menyembunyikan? Ada tak? Ya. Selepas tu iqlab. Ada kata bertukar? Ada juga. Iqlab. Selepas tu izhar. Ada kata menyata? Ada juga lah. Tak apa dulu. 4 dah. Yang kelima? Saktah. Ada kata berhenti? Tak bernafas. Satu harakat, satu alif dua harakat. Itu saktah. Maksudnya berhenti sini bukan berhenti baca dah, berhenti suara. Tahan suara dan baca, tak bunyi suara tapi tahan nafas. Satu alif dua harakat. Tak ada juga saktah. Saktah tu nah. Tahan nafas, tak baca. Satu alif dua harakat panjang. Ada juga saktah. Selepas tu harakah. Apa dia harakah ni? Baris. Bahasa terjemahannya gerak. Bukan baris, terjemahan. Harakah tak Arab. Lepas tu makna dia bergerak.
Ada kata bergerak sini? Cuba kita diam tengok baca bismillah. Cuba kita diam sama-sama baca bismillah. Tak boleh. Bermakna ada harakah sini. Tu. Nak bagi rasa nikmat dalam setiap bacaan kita kena menghayati begitu. Bermaknanya harakah sini ada. Harakah sini ada. Ingat, harakah apa sini? Atas ke bawah ke depan? Bawah mana kasrah? Haratul kasrah. Makna kata harakah bawah. Apa aja harakah bawah ni? Harakah ni mana gerak tu. Jadi kita baca bis tadi. Selepas tu gerak. Gerak tadi tu nak tanya gerak atas ke gerak bawah ke gerak depan? Gerak bawah. Apa maksudnya gerak bawah tu? Kaedah dia sengih. Nama apa dia tak? Kalau kita sengih salah, maksudnya kita sengih kita buka. Bermaknanya hari ni salah. Bunyi itu yang salah. Dengaran kita baca bes, buka mulut tapi tak sengih. Bes. Kalau sengih bis. Dia bunyi. Faham gambaran dia tu? Makna kata di sini kaedah dia iaitu kena kepada baris bawah tadi kasrah, maksud dia iaitu sengih. Nampak tak apa dia tu? Sengih. Apabila sengih dia bunyi ikut kasrah. Boleh? Bis. Ia akan jadi gitu. Batu sin tu huruf apa kalau orang tanya kita? Termasuk kata huruf hamas? Lupa pula huruf hamas. Fahasuhu saksun sakat. Betul tak? Masuk tak? Mana angin? Itu kita tak nak bicara apa dia, tak nak bicara huruf, takut bertukar. Tu saya nak pergi satu-satu. Kalau pergi dengan huruf makrak sifat menung lagi nanti. Amal cakap seorang, hanggu amal yang faham seorang. Kita pergi slow satu-satu je. Dah tak? Tu tanya pula huruf itbaq, izla, infitah, isti'la. Sudah. Huruf tu baca jahr ke, hams ke, sudah. Amal dah cakap seorang. Tu dia berpada-pada. Jangan melebihi kita ni. Berpada-pada, slow. Tu dia. Kita tak pernah naik kereta, kona pun tak tahu, tak laju, longkang. Boleh nak? Boleh. Itu makna bagi bawah iaitu kena kepada bagi ataupun kita terjemah dalam bahasa itu kissing, kena kissing. Macam kalau bahasa kampung kita macam monyet dapat belancan. Kissing. Kalau bahasa sini gedik. Faham tak maksudnya? Tu macam mana orang macam tu? Allah, mandi pun tak masak. Faham tak? Kena air panas pun sejuk. Faham maksud dia? Kissing. Boleh? Belinya pula dong. Tu dia. Tadi orang bagi kita dah duduk seorang senyum. Macam gua bangau selengor nak tengok ikan dalam benang dah. Tegur tak tanya senyum. Tu dia. Nampak gambaran dia tu? Tu dia tu. Baik. Habis kat situ. Baik. Kemudian kita baca ibarat tadi. Bis. Mana kata itu ibarat kepadanya harakah. Baik. Selepas harakah apa dia? Sukun. Harakah tadi ada berapa? Ada 3 nah harakah. Harakah tak terlibat dengan sukun lah. Sukun tu panggil tanda. Sukun tanda. Harakah 3 ya. Harakah atas, harakah bawah, harakah depan. Yang tak terlibat dengan sukun. Sukun naik. Kalau nak kata harakah atas makna buka. Kalau harakah bawah makna sengih, kissing. Kita panggil dia. Senyum memang dia rupa dia. Kalau nak kata depan makna muncung. Gerak muncung. Bagi faham? Boleh nak? Habis situ. Kemudian pula selepas tu apa dia huruf tu? Bis tadi kita baca. Apabila kita baca rupanya tadi istilah kepada baris bawah dah. Baik. Kemudian ada ke tak selepas daripada harakah tadi sukun? Betul tak? Sukun. Apa sukun? Bukan buah sukun tu. Yang tukar buah sukun lah dah. Nak masak bubur lah tu.
Apa dia? Mati tak? Terjemah dia mati ataupun diam. Kalau kita terjemah dia, makna dia terjemah dia diam. Tu dia. Kalau makna dia dulu dah bahas dulu. Bergerak bibir, buat macam tu. Makna sukun, tulis makna dia macam ni. Bergerak bibir, kita tulis makna dia, erti dia. Bergerak bibir, nak tanya, kalau kita baca bis tadi, bibir gerak tak? Gerak tak? Gerak tak? Gerak apa? Bergerak bibir mengikut baris. Buat macam tu. Ataupun bergerak bibir mengikut harakah, boleh? Harakah sama tak? Bergerak bibir mengikut baris ataupun mengikut harakah, kalau bahasa Arab gitu kan. Harakah tu makna apa dia, terjemahan Arab kan. Faham apa dia? Nak cerita asalnya kalaulah sukun tu ibarat kepada mati. Apabila mati tak bergerak, diam, betul tak? Dia tak buat apa. Tapi nak tanya sikit, kalau mati tadi tak ada baris di depan mati tadi, kalau tak ada baris, boleh tak macam bergerak? Boleh gerak tak? Jadi yang itu. Tapi apabila ada nyobak depan tadi B tadi itu, sin mati, kemudian sin mati dia diam. Kalau sin tunggal, kemudian sebelum sin tadi dia ada bak. Bila ada bak, dia baris bawah. Bila baris bawah, mana kata mati tadi dia ikut baris bawah. Faham tak? Mati mana? Bis. Faham tak dia? Mati tadi dia ikut baris bawah. Kalaulah kata bak baris atas, dia mati ikut baris atas. Dia mengikut tadi. Bibir mana? Bibir mengikut, bukan bunyi suara. Bunyi suara tadi bermaknanya lebih kepada baris, tapi hakikat sifat aridi tu. Dia faham? Dia bunyi rupanya tu. Dia faham rupanya tu? Kalau kita baik, kalau depan mana mengikut mati tadi muncul. Kalau 2 harakat muncul 2 harakat, kalau 6 harakat muncul 6 harakat. Kalau sengih dua harakat, sengih 2 harakat mengikut dia. Kalau 4 untuk umpama ma'arif ya. Ada di sukun tu, nampak umpama begitu nah. Habis tu habis. Apa dia makna sukun tadi? Bergerak bibir mengikut baris. Ataupun harakah. Harakah tu bahasa Arab. Baik, kita baca. Bis. Apa boleh sebut bis? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba sama-sama. Bis saja ya. Tak payah panjang kali sebut. Bis. Siapa millah? Bismillah. Bis. Bismillah. Dengan bismillah. Bismillah tu tebal. Pada bismillah nipis, disebabkan baris sebelum Allah, baris bawah maka macam nipis. Ya nah. Jangan macam bismillah. 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 Jangan bismillah pula. Bahawa bismillah. Kalau baris depan sebelah Allah tak apa, Rasulullah. Yang begitu ni. Rasulullah. Lain tak? Rasulullah. Yang lain. Ke bawah Rasulillah. Tak sama tak? Ini gambaran dia. Tu ibarat kaedah dia. Bagi atas, bagi depan semua Allah belakangnya hanya. Kenapa sebut Allah belakang? Sebab nama Allah kalau sebut besar sikit. Ya buat tu. Sudah. Kalau kita berhenti macam tu, tak apa. Tapi kita jangan kata orang sudah. Yang belajar gitu tak apalah. Kita belajar bagaimana ikutnya. Habis itu. Habis baik. Kemudian pula kita pergi. Selepas tu baris apa? Di bismi ada lagi tak? Selepas sukun apa lagi? Tafkhim. Betul tak? Tebal ke nipis? Ya nipis. Lepas tu mat. Ada tak mat?
Di bis ada tak mat? Tak ada. Mat ni mana panjang? Sekurang-kurang mat 1 alif 2 harokat. Sepanjang-panjang mat 3 alif 6 harokat. Boleh faham apa dia? Jadi bis ini tak ada mat. Boleh faham apa dia? Selepas tu apa dia selepas tu? Wakaf. Ada tak wakaf ni? Tak ada. Kita baca sabbu ke berhenti jadi? Berhenti ada lah. Sebab kita baca bis saja. Ada lah wakaf. Kalau kita baca bismillah tak ada wakaf. Bis tu dia bagi wakaf ke mana? Bismillahirrahmanirrahim. Anda kata dia berhenti di ini, mana wakaf ada? Semua tu aridi. Kalau kita tak berhenti, Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada him, tak ada berhenti, wakaf tak ada. Tapi apabila wakaf, bila berhenti di ayat mana, di mana tempat kita berhenti, pasti ada wakaf. Ingat kaedah dia tu. Boleh faham apa dia? Apabila kita wakaf, ma'arid disukun, bunyi arid disukun wakaf tu. Kalau ma'iwat, wakaf ma'iwat. Kalau ma'badal, wakaf ma'badal. Boleh faham? Muttasil, munfasil, sama. Umpama begitu. Tapi kita di mana tempat kita nak berhenti? Berhenti. Tapi aridi. Sifatnya tu. Bunyi bacaan tadi tu aridi. Boleh faham apa dia? Baik, situ. Kemudian begini. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita ambil gambaran rupa macam tu dulu lah. Baik. Tanya pula di bismillah ada tak mat? Allah tu? Allah tu ada mat tak? Ada 1 alif 2 harokat. Bagi mat tak ada. Mana aridi yang ni dia? Boleh faham tak? Bagi sifat yang aridi. Berkenaan dengan dia. Sebab sifat huruf, kita dah bahan sifat huruf. Ingat tak? Sifat huruf ni ada 2. Sifat huruf zati, aridi. Yang aridi ada 11. Yang zati bagi 2. Ingat? Yang pertama tunggal, yang kedua pasangan. Nampak? Pasangan ada 5. Kalau tunggal ada 10. Tu dia. Ingat dah tu, kita tulis semua dah dulu tak? Tak apalah senang-senang. Kalau tak ingat mungkin kita jumpa nukta. Yang ingat tu jumpa nukta. Hanya 2 tu ya. Hanya 2 tu ya. Nak cakap kata ingat tak jumpa nukta mustahil. Faham apa dia ni? Kita umum macam ni lah. Kena tengok kitab-kitab buku-buku nukta kita tak? Tak apa. Tak apa. Tu dia. Boleh faham apa dia tu? Letih semua. Boleh? Pergi lah. Kemudian kita bahas lagi sikit di Allah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi ke tak mat? Pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim ayat tu. Ada mana? Mima tu betul tak? Ma ada di apa dia? Ma asli lah ataupun ma tabi'i. Allah tu pun ma asli ataupun ma tabi'i. Boleh? Ada lagi tak? Ma? Ada lagi tak mat? Ada him tu. Mat alif lis sukun. Boleh baca 1 alif 2 harokat pun boleh. 2 alif 4 harokat juga pun boleh. Dan 3 alif 6 harokat pun boleh. Him tadi. Tapi di utama afdal lebih baiknya baca 6. Boleh faham apa dia tu? Baca 6. Kalau kita baca ayat yang pertama 6, ayat yang kedua pun 6 jugalah. Ma'arif tu lebih baik. Jadi nampak berhenti tu comel 6 ayat 1 ayat yang ke-7. Itu lebih baik. Kalau tak nak ayat pertama 6 pun tak apa, nak ayat yang kedua 4 pun tak apa, nak ayat yang ketiga 2 pun tak apa. Kenapa tu? Dah seput dah. Seput ayat pertama bukan main tu 6 ma'arif sukun. Pada nak pergi ayat yang kedua dah nak habis dah nafas. 2 4. Bila dah masuk yang ketiga, nak 4 tak boleh dah. 2 je. Batal ayat yang 4 tak bunyi langsung. Habis itu lah. Baik.
Habis itu. Kemudian tanyakan lagi di bismillah tu, ada kata ikhfa? Kita nak bahas sekarang berkenaan dengan yang sebelah tu, yang berkenaan dengan sifat huruf aridi tu. Ya idgham, kayak ingat tak idgham, ikhfa, dan lepas tu iklab, izhar tu. Ada tak izhar? Ada. Iklab? Tak ada. Selepas tu? Ada lagi tak? Sakah? Ada lagi? Harakah ada, banyak tak harakah tak? B tu harakah bawah, lepas tu mim tu harakah bawah, Allah harakah atas, hi tu harakah bawah. Itu harakah dia nah. Baik, selepas tu sukun ada ke tak sukun? Ada di mat tu kan. Mat asli, mat tabi'i tu, mat ada sukun tu, betul tak? Lepas tu sukun mati hujung tu mim tu. Him. Kita panggil wakaf. Sukun pun ada, wakaf pun ada. Dia him di belakang tu. Kalau kita nak berhenti ni, bismillah, bismillah. Jadi wakaf. Bismillah. Makna wakaf. Mat juga, mat arik lisu, sukun. Bismillahirrahman. Mat juga, arik lisu pun. Wakaf pun ada, baris pun ada situ, semua ada nah. Tu gambaran dia tu. Yang penting kita gambar dulu hak 10 di belakang tu mudah. Sebab apa dia? Kita ambil yang tu sebab dalam asal-asal usul kita mengaji apa dia, hukum mim dengan hukum nun kan. Ingat tak? Nun sakinah ada 5 ataupun tanwin tu ada 5 hukum tu. Ataupun hukum mim ada 3, betul tak? Hak tu jadi kita nampak gambaran. Jadi itu yang kita ambil yang sebelah dulu di belakang tu. Boleh faham lah? Baik. Ikhfa ada berapa hukum ikhfa? Tanya hukum ikhfa satu lah ke ikhfa? Baru. Baik, dalam hukum nun sakinah ada tak ikhfa? Nun sakinah, hukum 5 panggil dia. Ada tak ikhfa? Ada. Ada berapa ikhfa? Ikhfa ada berapa? Dalam hukum 5, dalam hukum 5. Bukan huruf. Saya tanya hukum ada berapa? Oh, 5. Ikhfa ada berapa? Di dalam hukum 5. Di dalam hukum nun yang mati tu, di dalam hukum tanwin tu ada 1. Tanya buat soalan keliru pun tanya berapa bagi awak 5 tu. Ikhfa dalam hukum 5 ada 1 tu. Lain daripada tu ada izhar hakiki, idgham ma'al gunnah, lepas tu idgham bila gunnah ikhlas. Tu dia ikhfa 1 dia. Baik, tanya pula dalam hukum ni, hukum 3 ada apa dia? Idgham mislai ma'al gunnah saghir, ada idgham 1. Selepas tu ikhfa syafawi dengan iz syafawi. Bermakna dalam hukum ni pun ada 1 ikhfa juga. Nampak rupanya tak? Boleh pecah tu. Hukum nun ada ikhfa 1, ikhfa hakiki. Dalam hukum mim ada ikhfa nampak? Makna 2 ikhfa ada. Jadi yang sifat huruf aridi tadi letaklah 2 ikhfa ada. Ada pada hukum nun ataupun pada hukum mim. Tu dia. Nampak hukum macam tu lah. Boleh faham tak hukum dia tu? Lepas tu kita kena tengoklah nak ikhfa syafawi ke ikhfa hakiki. Betul tak? Ikhfa hakiki ada berapa huruf? 15. Satu beza, sadaqah, fasiqah, dadadin, syazah. Betul tak tu? Itu umpama gitu lah tu. Tu huruf dia. Boleh. Kalau nak kata ikhfa syafawi ada berapa hurufnya? 1. Tu mudah ingat kan? 1 mim mati berjumpa dengan ba. Tak apa dah. Mim mati berjumpa dengan ba, dengung tak? Dengung. 1 alif, 2 harokat. Tu dia. Nampak? Habis itu dah. Izhar syafawi dengung tak? Hukumi. Izhar syafawi. Dia ke tak? Tak dengung lah. Wallah alam tak tahu. Itu dia. Itu dia istilah dia. Nampak gambaran dia nah. Baik. Selepas tu betul tak izhar syafawi tak dengung tak? Itu dia. Kalau izhar hakiki dengung tak? Izhar hakiki pun tak dengung nah. Izhar syafawi pun tak dengung juga. Betul kan? Tu ni macam tak percaya ya, betul kan nah. Jadi baik.
Saja nak buat keliru sikit. Tengok macam mana nak baca Quran selama ni. Kita cak masing-masing. Bukan apa tak. Kalau saya cakap macam tu, betul tak betul kita tak baca selama ni. Ayah balik tengok di sini. Itu dia. Boleh? Rasa selama ni baca betul tak. Bila usik sikit. Ya ke tak? Ya ke tak? Ya. Nasib baik. Mereka apa dia? Mungkin akhir tak tanya bak tajwid. Kalau tanya bak tajwid sudah lah. Susah. Tu. Baik. Selepas tu ada lagi tak? Dalam bismillah tadi iaitu iklab. Tak ada dah? Tak ada semua. Dia semua tak ada. Baik. Kemudian kita pergi. Yasin. Nama dia 3 hukum saya letak ingat tak? Bahas semua tu. Sudah. Mak tabi'nya alif kita bahas dulu. 1 alif 2 harakat. Ingat dah tu. Sin, mak apa semua tak ada bahas dah semua tu. Ingat dah tu. Jangan lupa. Itulah istilah dia situ lah. Baik. Ingat betul. Hukum apa? Ya ada 3 huruf. Ya 1, alif 1, hamzah 1. Ingat tak? Panggil amat harakat bina. Panggil dia Yasin. Baca 1 alif 2 harakat. Tulisan dia ada 3 huruf. Ya tu. Ya, alif, hamzah. Selepas tu sin ada 3 huruf. Sin, ya, nun. Selepas tu boleh lihat nampak gambar dia? Yasin. Nama dia mat apa dia tu? Mat lazim harfi. Apa dia tu? Mat lazim harfi mukhaffaf. Baca dengan ringan sebab tak ada sabdu. Kalau ada sabdu musaqqal, tebal. Itu dia lah gambaran dia situ. Habis situ lah. Baik. Kemudian kita istilah dia. Lepas tu nak tanya, ya tadi tu kita baca tu, ya. Baca berapa harakat? 1 alif 2 harakat. Nak tanya ada ke tak mat situ? Ada. Bermakna huruf sifat aridi ada lah tak? Sebab ada mat. Jadi mat situ. Kemudian 1 alif 2 harakat. Selepas tu sin tu ada sin, ya, nun. Sin kita berhenti. Jadi umpama arid lis sukun ujung tu. Faham tak? Umpama begitu. Tapi nama dia tadi Yasin tadi hukumnya mat. Apa dia? Mat lazim. Mat tu mana panjang. Ingat lah. Mat tu mana panjang. Lazim mana pasti. Lepas tu harfi mana 1 kalimah. Jenis kalimah. Jenis kalimah. Salah sebut. Ini huruf. Salah sebut. Mat lazim harfi. Panjang yang pastinya huruf tadi tu. Sebab ya 1 huruf, sin 1 huruf. Jenis huruf tu. Boleh faham gambaran dia? Mat lazim harfi mukhaffaf. Iaitu ringan. Disebabkan kenapa baca ringan? Sebab tidak ada sabdu. Itu dia. Ya huruf tunggal. Huruf tunggal. Nah, kalau kalimah tunggal kalimi. Itu dia ibarat dia rupa macam tu. Inilah. Fahami kat situ. Kemudian baca ayat yang kedua. Boleh? Baik. Dan dapat juga jadi. Nah, baik. Katanya lagi pula. Semula kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca macam duk baca rumah seorang.
Oh, kena semua, tak ada salah. Dah. Baik. Yasin. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Nak Qur dengan Kim, beza sikit. Wal Qur'anil Hakim. Ada kotak 11. 1 sampai 11 ada tak? Ikhfa, idgham, iqlab, izhar, saktah, harokat, mad, tafkhim, talqin, sukun, mad, wakaf. Ada tak? Ada. Tengok tu. Mana? Wal, panggil harakah dah tu. Lepas tu wal itu panggil izhar. Kenapa kita dikatakan izhar? Kalau kita nak ambil izhar sikit, tapi bukan izhar hakiki, bukan. Izhar qamariyah. Faham boleh? Panggil alif lam qamariyah. Tu kalau kita nak lebih kat situ boleh, tak ada masalah. Panggil alif lam ada 2 kan? Betul tak? Alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah ni selepas alif lam ada sabdu. Alif lam qamariyah selepas daripada alif lam tidak ada sabdu. Qamariyah ni makna nyata. Syamsiyah maknanya iaitunya ketat dah panggil dia. Tegang dah panggil dia rupanya tu. Tengok kita baca macam mana. Wal Qur, jangan wal, tak boleh. Nampak? Kena baca wal, nyata cukup. Nyata alif lam tadi tu maknanya alif tu hilang, wawnya nyata, lamnya nyata. Selepas tu pergi terus rukuk. Jangan berdengung, jangan idgham. Boleh faham apa dia? Nak wal Qur, wal Qur. Tanah wal Qur'an. Tanah. Sekali lagi cuba ikut sama-sama. Wal lidah gulung tak? Kalau lidah tak gulung, dia tak bunyi wal, dia bunyi wal. Atau saya bunyi dia tak, ya kamu macam salah, kamu tak jelas dengan wal. Tu lidah keras, lidah keras. Wal, lidah keras. Cuba lidah keras tak langit, bunyi macam mana? Yang bunyi naik dah. Cuba keras, letak langit, jangan gulung. Cuba bunyi wal. Ya macam nak nun tak nun. Kalau kita gulung wal, ia akan keluar angin tepi. Tepi lidahnya kita gulung tu. Tak. Kalau apabila kita tak gulung, dia tak ada angin di tepi ni, dia akan jadi keluar ke sini hujung, tepi hujung. Satu penuh lidah yang keluar. Boleh faham apa dia tu? Baik. Sekali lagi wal Qur, kim nak kaf. Wal Qur, wal Qur, qin, tu qaf. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur, umi lidah angkat. Wal Qur'an, wal
kur ni dah ada. Wal kur ni. Dia faham? Ayat lagi balik wal Qur'an. Sudah. Nyanyo. Nampak gambaran dia? Tak apa. Tu dia. Seorang nak jadi seorang tak ada masalah. Tu dia. Yalah kita nak ikut, nak bagi rasa. Lama-lama jadi lidah dia lancar pasal. Nampak dia? Semula. Wal Qur'anil Hakim. Tu nak jaga-jaga tu sebab kebanyakan kita baca, kita lah yang kena huruf, kena baris, kena tempat keluar huruf, kena sifat. Nampak gambaran dia tu. Itu sebenarnya situ dulu. Boleh? Kita ni zaman sekarang tak nak dah belajar A, I, U, alif di atas A, alif di bawah I, tak nak baca terus, malu ke orang. Tapi tak malu dengan Al-Quran, tapi tak malu dengan Allah. Lebih baiknya malu dengan Al-Quran, dengan Allah. Sebab Nabi tu malu dengan Allah, tak malu dengan orang. Itu dia. Habis itu. Boleh nah? Maka jaga hak pedas, maka di situ adalah hamas. Apa hamas? Mana kita nak baca? Wal Qur'anil Hakim. Yang angin halus bunyi. Dia tak mati. Kalau mati ak. Kalau tak mati ya halus lagi bunyi. Macam mana? Wal Qur'anil Hakim. Kim halus bunyi. Angin. Kaf ada. Huruf kaf ada tak hamas? Fahasuhu saksun sakat. Tanya. Nampak gambaran? Lagi kalau mati lagi nyata hamas dia. Kalau tak mati dia lembut sikit daripada mati. Tapi angin pasti bunyi. Lepas tu kalau kita tak tahu tempat keluar dia, kita baca tak tahu di mana bunyi. Wal Qur'anil Hakim. Tak tahu di mana. Tapi kalau kita belajar, kita tahu di mana. Ataupun kita buat dengan bacaan tapi tak bunyi juga, tak mengapa. Jangan tak belajar, tak tahu tempatnya, keluar makhraj dan sifat huruf sebagainya, kita baca juga, maka Quran laknat. Boleh faham? Maka belajar lebih baik. Dan juga mengajar lebih baik. Hak mana kita tahu. Sebab orang belajar serta dengan mengajar, dia mahir daripada orang belajar sahaja. Faham kepada dia tu? Umpama orang yang kita mengajar itu guru kita. Ingat tu? Umpama orang yang kita mengajar tadi tu guru kita. Kalau kita ajar anak, anak tu guru kita. Sebab kalau tak ada anak, kita tak boleh mengajar. Bila kita mengajar anak, sebenarnya mengajar kita. Sebenarnya anak tu guru kita. Hakikat. Tapi syariat kita gurunya. Sebab tu saya anggap istilah kepada segi hakikat, depan saya ni guru saja. Apabila saya cakap banyak, saya berulang, saya boleh ingat diri saya sendiri. Itu nampak sebenarnya hakikat kita itu adalah murid. Maka hakikat murid kita siapa? Murid dengan Allah. Sebab kita belajar tentang Allah. Itu hakikat balik situ balik. Itu hakikat Allah. Maka tak ada kita. Boleh faham tu? Nak tanya anak kita buah hak ni tak, hak ni buah sederhana, hak ni tak buah langsung. Hak mana ilmu kita banyak? Hak buah tu pening dengan hak tu juga, buah dengan hak tu juga, ilmu banyak dengan yang tu. Maka Allah Ta'ala nak bagi kita belajar dengan anak. Apabila kita belajar dengan anak, belajar dengan guru, dengan Allah sebenarnya. Itu faham maksudnya. Nampak gambaran dia tu? Kalau anak kita semua baik, tiba-tiba seorang yang tak baik, pening hang seorang. Nampak gambaran dia? Maka kalau anak semua tak baik, itu hebat. Allah mengajar kita, Allah mendidik kita. Bayangkan macam ni, satu sekolah, kita sentuh sekolah kita, tak sentuh sekolah lain. Kita buka sekolah umpama, buka, walaupun tak buka pun tak apa, buat buka. Anak murid 10 orang. 10 orang semua masalah. Gambaran dia dah. Buka juga, seorang lagi buka. Anak murid 10 orang, tak ada masalah. Sebut A, ya A. Sebut U, ya U. Sebut I. Kalau 10 orang sebut A, ya U. Sebut I, ya A. Allah nak tanya, sampai satu masa
budak ni boleh sebut a, i. Hak kata a jadi u tadi tu. Nak tanya. Guru ni, dengan guru ni, hak ngajar a kata a mudah. Hak kata i. Hak mana hebat guru? Ya. Ini. Tanya lagi. Ka. Jaga ka lah. Jaga. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal innaka oh tak nak nak innaka biar angin tu hamas innaka laminal mursalin. Boleh nampak lah tu abang apa dia kita dah ngaji tadi sifat huruf aridi ada tak in abang apa dia as-sada. Boleh pakai dengan bentuk idgham memasukkan nun tu nampak boleh rupa dia tu nampak gambar dia tu tu dia boleh. Dia tak panggil izhar sebab idgham masuk tu. Nun yang pertama masukkan nun yang kedua. Maka kita kena berat sikit lah. Berat sikit bacaan dia, tekan sedikitnya. Baik. Laminal makna kata alif lam koma ya. Lepas tu lam harakah tu. Semua harakah ada. Harakah atas, harakah bawah, harakah atas semua tu lah ada tu. Baik. Lepas tu nak tanya tu, kecil atas tu, apa dia kecil atas tu? Mana dia? Apa dia panggil? Itu bulat kecil atas tu. Panggil apa tu? Panggil alamat hamzatul wasli. Alamat hamzah wasal. Itu maknanya yang katanya al-mur tu. Alif lam di depan tu. Alif tu. Boleh faham? Alif tu. Mana kata kalau ada atas tulis macam ni, tulis macam ni. Ada tak dalam Quran tu? Macam kepala sot. Itu apa panggil tanda hamzatul wasli. Alamatul hamzatul wasli. Panggil alamat hamzah wasal. Jaga situlah tu. Di wal Quran pun ada juga tak? Betul juga. Lepas tu di Allah pun ada juga tu. Di Ar-Rahman pun ada. Sebab tu wasal-wasal dia boleh baca sambung. Tu tengok kita baca wal qur. Jangan kita baca wa al-Quran, tak boleh. Wa al-Quran tak boleh sebab dia alif wasal, okey. Dia bukan hamzah qat'i, bukan hamzah qata', bukan. Hamzah qata' tu 5 baris, baik sambung baik baik mula. Ni kalau sambung tak 5 baris, kalau mula 5 baris. Mursalin. Baik, tengok nah. Tengok mur tu tebal ke nipis kita ngaji dah minggu lalu. Tebal. Sebelum ra mati balik depan. Nampak dia kaedah dia tu. Innaka laminal mursalin. Ala sirati